Xenochip dan membuat kacau di Bandar Zetania. Bulan penyelamat telah muncul melindungi Zetania. Mereka adalah Robo Zeta. Go, go, Robo Zeta! Mungkin bukan rasa untuk terus menjauh, langkah yang hilang ditelan kala untuk ke penghujung nyawa. Ruangku masih jauh, nafasku masih panjang, dan aku masih ada. Wah, nampaknya Bandar Zetania hari ini kelihatan tenang dan aman. Apa agaknya rancangan geng Haladera untuk membawa kekacauan dan merosakkan kedamaian Zetania kali ini? Moga kumpulan Robo Zeta sentiasa bersedia. Penduduk Bandar Zetania nampaknya menjalankan aktiviti seperti biasa. Tetapi mereka kelihatan rakus menggunakan barangan elektrik sesuka hati. Ini boleh membawa kepada pembaziran elektrik. Adakah ini menandakan Zetania bakal dilanda bencana? Mari kita saksikan episod kali ini bertajuk Kuasa Elektrik. Apa khabar semua Robo Zeta? Yo, khabar baik Xenochip. Macam mana Rian hari ini? Okey tak semua? Ai, dia macam je Xenochip hari ni. Wah, selalunya tak macam ni. Kenapa pula Bipok? Saya tengok macam biasa je. Tak ada apa pun yang lainnya. Yelah Bipop, saya pun tengok Xenochip tak ada apa-apa yang pelik pun. Kamu kot yang tak berapa sihat ni. Iyalah Bipop. Kenapa pula dengan saya? Apa yang peliknya pula? Sejak bila lah pula Bipop jadi prihatin? Selama ni tak pernah pun ambil tahu. Dia buat hal dia je. Dah tu Bipop ni, saja nak mengada-ngada. Eh, kau diam lah. Dia ni Kang. Geram pula aku. Dah. Asal nak bergaduh pula korang ni? Korang ni kan, ada je benda nak digaduhkan. Sabar. Malaslah aku nak layan si Bipop ni. Baik aku masak resipi istimewa aku. Mi goreng Spanyol. Lagi bagus. Cantik kak tu. Tiba aku rasa lapar pula. Aku nak mi goreng juga Ewah. Tadi kau main lagi gaduh. Sekarang boleh pula main order je. Cantik perangai tu. Dah lah ke kawan semua? Sementara Rex masak mi goreng untuk kita semua, apa kata kita dengar laporan dari Xenochip dulu? Ya, betul tu Rico. Saya rasa memang ada sesuatu yang telah berlaku di bandar kita ini. Sesuatu yang... Kenapa ni? Kita masak! Tengok. Macam mana janji aku nak kalahkan geng Robo Zeta ni. Wow, amazing dan angkuhnya. Bos memang handal. So, apakah benda yang bos memandai cipta kali? Hebat kan? Ya. Kali ni aku buat sesuatu yang aku yakin diorang ni tak akan dapat kalahkan aku. Ya, percayalah. Kemenangan akan memihak pada aku kali ni. Kita orang bukan tak nak percaya. Tapi bos kena buktikan lagu.
Diorang ni bukan calang-calang tau, bos. Wah kau meragui kehandalan dan kehebatan aku ya. Bukan macam tu, bos. Kita orang memang sokong dan kagum dengan ciptaan bos. Kalau kan kita orang sanggup berhenti kerja kilang dulu. Tahu tak apa? Aku baru je nak jadikan korang sebagai bahan uji kaji aku kali ni. Nasib baik cepat kau cover. Janganlah sampai macam tu, bos. Bos kan baik. Pada gaya pula tu. Memang boleh jadi kita famous ni. Sudah. Sekarang korang akan saksikan kehebatan ciptaan aku yang terbaru ni. Siaplah geng sekolah. Geng robot setan. Apa yang bos dah buat kat diorang tu, ha? Aku dah cipta robot yang boleh menyedut kuasa elektrik seluruh bandar ni. Biar semua penduduk bandar ni tak boleh jual TV, masak nasi, pasang aircon dan banyak lagi lah. Ya, betul, bos. Macam mana dengan itu pula? Kita pengguna elektrik juga. Saya nak tengok TV malam garang. Drama TV, bosku seorang pokai. Bos, susahlah kalau gelap. Saya nak tandas, nanti takut lah, bos. Orang jangan macam-macam lah. Aku tahulah apa nak buat. Aku pencipta ni kan. Aku dah buat penebat elektrik. Tapi kalau apa-apa terjadi, aku dah sediakan generator dengan power bank sebagai plan kecemasan. Lupa pula. Orang pergi tengok generator tu ada minyak ke tak? Jangan lupa jaskan power bank tu sekali. Baik, bos. Tak sangka pula dalam kapal kita ni ada generator. Itulah pasal